Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam yang penuh berkah ini kami berhimpun di Kampung Unggun, kawasan N16 Karambunai dalam satu siri ceramah kelompok Perikatan Nasional dengan niat untuk menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan membina negeri Sabah yang aman, makmur dan diberkati. Ya Allah, kami mohon kepadamu, satukanlah hati-hati kami, walau kami berbeza keturunan, berbeza bangsa, berbeza agama dan latar belakang, maupun berbeza fahaman politik, namun kami tetap satu dalam hasrat membina masa depan yang lebih baik untuk negeri dan juga kawasan kami untuk generasi akan datang. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat perpaduan, tolong menolong. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, fitnah dan permusuhan. Jadikanlah perbezaan sebagai rahmat dan bukan sebab untuk bermusuh-musuhan. Ya Allah, berkatilah perjuangan kami dalam Perikatan Nasional ini, dan jadikanlah ia sebagai wasilah ataupun jalan untuk membawa kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat, khususnya di Karambunai dan di Sabah secara amnya. Kurniakanlah kekuatan dan kemenangan buat calon kami yang jujur, amanah dan berjiwa rakyat. Ya Allah, rahmatilah bumi Karambunai ini dan berkatilah rezeki penduduknya. Peliharalah keamanan dan keharmonian dalam kalangan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak ibu, pakcik-makcik, abang kakak, otok arung, babuk-babuk yang berusaha, yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa, yang merupakan tokoh pimpinan nasional yang dulunya bersama dengan Barisan Nasional, tetapi alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini untuk kita menyampaikan satu hasrat yang baik dan juga mesej keadilan serta kesejahteraan buat kita di warga Karambunai ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Ali Akbar bin Gulasan, Naib Pengurusi Perikatan Nasional, yang juga insya Allah tokoh yang insya Allah dengan izin Tuhan, dengan izin Allah kita akan angkat sebagai calon yang berkaliber, berjiwa rakyat di bumi Karambunai ini, yang berusaha Encik Ahrizal bin Latif, Naib Ketua Pemuda Perikatan Nasional, tokoh belia kawasan Karambunai ini, yang banyak mempunyai kawan-kawan di belakang sana juga kawan-kawan beliau. Alhamdulillah, sama-sama kita berikan tepukan untuk barisan kepimpinan kita. Ketua-ketua kampung, ketua-ketua masjid, ketua-ketua kelab rukun tetangga, pakcik-makcik yang saya tidak dapat sebut satu persatu namanya, namun tidaklah tercabut kehormatan saya yang kecil ini kepada kalian semua. Alhamdulillah, ini merupakan ceramah kelompok kita yang kedua, tetapi perkumpulan kita yang ketujuh. Karena 5 kita sudah buat satu pelancaran pusat daerah Mundi dan juga ceramah kelompok ini siri yang kedua, dan pastinya akan ada lagi sempena menuju pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendengarkan dengan lebih banyak ucapan-ucapan yang baik yang insya Allah kita akan bawakan sebagai gagasan, suka untuk saya memperingatkan, kita bersiaran langsung juga di laman Facebook dan juga laman TikTok rasmi Datuk Dr. Ali Akbar. Jadi bolehlah kita kunjungi, kita tap screen, kita sebarkan pautan di grup-grup kampung, grup-grup kelab rukun tetangga, karena kita mau bawa satu mesej kebaikan, kita mau bawa satu mesej kesejahteraan yang digagaskan oleh Perikatan Nasional di bawah kelolaan yang berhormat Datuk Dr. Yang berhormat insyaallah, yang berbahagia doakan, yang berbahagia Datuk Dr. Ali Akbar selaku Naib Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sabah. Tanpa membuang masa, saya untuk ucapan yang pertama ini dengan menjemput mempersilakan Encik Ahrizal bin Latif selaku Naib Ketua Pemuda Perikatan Nasional
Sepanggar. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita gegarkan kawasan ini dulu. Kita mulakan dengan sama-sama kita menyahut Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Baik, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengurusi majlis, sahabat saya Saudara Faizal. Seterusnya yang kami kasihi Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa. Seterusnya yang kami kasihi lagi YBB yang bakal berhormat. Boleh? YBB, anak muda ni dia suka perkataan-perkataan yang singkat-singkat. Yang bakal berhormat Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan selaku Naib Pengurusi Perikatan Nasional Sabah. Pertamanya saya yakin pada malam ini sahabat-sahabat yang ada di depan kita ni yakin yang datang pada hari ini adalah untuk kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita akan berucap dan menyampaikan amanat. Dan saya ingin mengulang kembali apa yang pernah disebutkan oleh Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan sewaktu pelancaran PDM. Seingat saya macam di Taman Sepanggar, tak silap. Tuan-tuan hadirlah ke mana-mana ucapan sekalipun, ke mana-mana kempen sekalipun hadir. Tuan-tuan boleh nilai, tuan-tuan boleh tengok bagaimana pemimpin-pemimpin berucap dan tuan boleh nilai sendiri macam mana dengan kita. Dan situlah tuan-tuan boleh nilai bagaimana kita membawa mesej keamanan dalam Perikatan Nasional. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, beberapa hari ini semakin dekat dengan pilihan raya ini. Kami dalam konteks anak muda ini biasa melihat TikTok, Facebook dan sebagainya. Apabila melihat konten-konten di media sosial ni, kita nampak semakin ramai yang mencop Perikatan Nasional ini adalah parti, bukan parti lokal. Sedangkan yang kita maklum bahawa sebelum ini kerajaan JRS yang mana sebelum ini memimpin negeri Sabah adalah juga daripada sebahagian daripada Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Ketua Menteri kita sebelum ini adalah salah satu yang telah memenangi dalam kursi Perikatan Nasional. Dan ada yang cakap parti kita ni bukan parti lokal. Ini saya nak betulkan. Sedangkan kita bawa mimpin kita pada hari ini adalah mimpin orang yang merupakan memang sudah lama di Sabah, bukan dari Semenanjung. Kita nak bawa dari Semenanjung, kita memang dari Sabah. Ni saya nak bagi tahu balik. Siapa yang belum dengar ucapan saya sebelum ni di Suang Parai, yang berbahagia Datuk Dr. Ali Akbar ini adalah orang yang sudah duduk di Sepanggar ini pada tahun 1996 lagi. Lokal atau tidak lokal tu? Lokal. Saya lahir 1994. 2 tahun selepas tu Dr. Ali sudah berada di kawasan Karambunai, sudah berkhidmat di kawasan Karambunai. Tapi ada yang cakap belum lokal lagi. 1996. Dan merupakan seorang bekas pensyarah 24 tahun di UMS. Siapa sini bekas pelajar Datuk Dr. Ali? Ada, angkat tangan. Pengacara, ada belakang 2-3 orang. Lokal atau tak lokal di kawasan Karambunai. Lepas tu apa lagi? Yang saya ingat, Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan ini di kawasan Sepanggar ini kita ada 13 buah pasti. Siapa yang anak dia dekat pasti dia tahulah. Kan? Ada 13 buah pasti. Dan dalam Karambunai ini ada 7 pasti di kawasan Karambunai ini. Dan Datuk Dr. Ali ini adalah orang yang merupakan pengerusi ataupun orang yang pertama berkhidmat dalam mengelolakan ataupun menubuhkan pasti kawasan Sepanggar ini. Lokal atau tak lokal lagi tu? Lokal. Masih ada lagi orang yang memain naratif untuk bercakap bahawa Perikatan Nasional ini bawa calon tidak lokal. Lepas tu apa lagi? Siapa yang pernah nampak media sosial Datuk Dr. Akbar? Saya pun heran kadang-kadang, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa. Kadang-kadang kita heran, Datuk Dr. Ali ini dia doktor tabib ke atau betul-betul seorang orang yang membawa mesej Perikatan Nasional itu? Sebab apa?
kadang-kadang bila kita tengok media sosial dulu, kadang-kadang berubat orang. Siapa sini yang pernah diubat oleh Datuk Dr. Berbelasan? Angkat tangan. Kan kadang-kadang bila kita tengok siapa yang selalu pergi pejabat YB tu, siapa yang selalu pergi pejabat tu tahulah. Kadang-kadang waktu pagi kami adalah antara orang yang selalu nampak. Setiap pagi ada seorang datang pergi pejabat. Untuk apa? Untuk pergi berubat, ruqyah dan sebagainya. Okey, mau menunjukkan bahawa betapa dekatnya Datuk Dr. Berbelasan ini dengan penduduk Karambunai. Lepas tu apa lagi? Kita tambah lagi. Sebab sekarang ni kita tengok di media sosial ni terlalu banyak isu calon tidak lokal ataupun lokal ini. Kita tambah lagi. Dan di kawasan Sepanggar ini juga kita ada sekolah menengah integrasi Islam. Kita ada PASTI, kita ada Seriti, dan kita ada Smiti. Dan di Smiti ini juga Datuk Dr. Berbelasan adalah merupakan pengerusi ataupun penasihat kepada Smiti itu sendiri di Tebobon. Siapa pernah pergi boleh datang berkunjung sekali-sekala. Di sini ada guru dia, ada mudir dia, Ustaz Faruk dan sebagainya. Nak bagi tahu betapa apa orang bilang, kita betul-betul untuk menyampaikan mesej ataupun kita nak mengetengahkan calon kita ini lokal ataupun tidak lokal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita datang pada hari ini adalah untuk kita mendengar mesej apa yang nak disampaikan oleh calon kita, apa yang nak disampaikan oleh tetamu istimewa kita pada malam ini. Mudah-mudahan mesej itu kita dapat sampaikan kepada luar, bukan terhenti setakat ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi tidak panjang situ sahaja ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat terus berkongsi mesej yang baik kepada di luar sana. Mudah-mudahan kita dapat menangkan Perikatan Nasional di Karambunai ini. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia suara anak muda, tuan-tuan. Yang mana suara anak muda ini akan mempengaruhi kita semua, karena suara anak muda ini melihat di media sosial, di lapangan, mereka ini aktif. Pastinya daya pandangan mereka terhadap apa yang berlaku di Karambunai ini mempunyai pandangan yang luas. Dan inilah yang kita mahukan, pemuda lebih ke hadapan untuk membawa satu kepimpinan yang lebih sejahtera, mendukung kepimpinan yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi sebelum saya menyerahkan kepada speaker yang kedua, kita mau tes dulu suara pakcik-makcik, abang kakak kita. Selepas ini kita akan bawakan Dr. Ali Akbar sebagai penyampai ucapan kita. Saya jerit Dr. Ali untuk itu baru desa. Oke, saya jerit ya. Dr. Ali untuk Dr. Ali untuk Perikatan Karambunai. Itu dia, kita letakkan hashtag Karambunai kasih jadi, Dr. Ali untuk Karambunai, dan juga Perikatan Nasional PN Best ataupun PN Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Ali Akbar bin Gulasan, Naib Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sabah, untuk menyampaikan ucapan dan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada saudara pengurusi yang sangat saya hormati, kasihi Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa selaku pengarah pilihan raya di peringkat parti kita. Yang dihormati saudara Ahrizal Latif selaku naib ketua pemuda PN kawasan Sepanggar. Yang sangat saya hormati juga tuan rumah saudara Azman yang menguruskan, saudara Jamil, Cikgu Taruna, dan juga anak-anak muda Unggun. Kita mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana menyediakan tempat yang saya kira ini di antara tapak-tapak yang terbaik lah
Selalu kita buat atas tanah, kali ini atas simen. Selepas Taman Sepanggar pun atas simen, ini kali kedua atas simen. Yang lain itu atas tanah semua. Tapi apapun, terima kasih yang diraihkan, dan sebagian ada ketua-ketua markas yang datang bersama dengan kita. Anak-anak muda di belakang, coba jerit sedikit perikatan. Terima kasih anak-anak muda yang cukup ramai di belakang, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan semua ibu-ibu, kakak-kakak, babu-babu, abang-abang yang dirahmati Allah Ta'ala. Tambah syukur pada Allah Ta'ala kita dapat berhimpun di sini. Bila kami dapat tahu Tan Sri Anwar Musa akan datang dalam sangat short notice, peringatan sekejap saja dalam 2-3 hari lepas, saya kira sayang kita tidak memanfaatkan Tan Sri ini. Seorang yang sangat hebat, bekas menteri pusat, pernah jadi adun di peringkat negeri, orang yang cukup lama dalam kabinet, berada dalam parti sebelum ini lebih daripada 30 lebih tahun. Seorang yang kalau dia bercakap tuh jantung kita pun bergoyang-goyang. Sebab suara tuh suara yang garau-garau itu kan, yang jarang kita jumpa. Jadi saya bincang dengan Ketua Markas Unggun ini, Alhamdulillah, maka dapatlah kita realisasikan malam ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini dalam keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala, rahmat Tuhan insyaAllah. Para hadirin dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah dalam tempoh yang tidak lama, 15 November akan ada penamaan calon. 29 November adalah hari penentu. Dan hari penentu ini datang hanya pada kuasa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang yang dirahmati Allah Ta'ala. Di mana kuasa itu? Bukan kuasa secara keseluruhan, tapi kuasa itu hanya ada pada tangan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang semua sekalian. Hanya pada sebatang pen, ditulis pada sehelai kertas, dilipat, dimasukkan dalam kotak, yang itulah nanti akan jadi penentu kemana hala tuju, sama ada negeri ataupun Karam Bunai ini secara lebih khususnya. Jadi saya kira tempoh sudah tidak lama. Hari sudah 26 hari bulan. Hanya dalam tempoh sebulan saja lagi, maka akan ada penentu dalam konteks Karam Bunai, siapa yang akan menjadi yang berhormat di sini. Saya menekankan pada hari ini, Alhamdulillah, saya dilantik menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Lantikan. Ketika mana Perikatan Nasional, orang yang sangat besar peranannya juga adalah Tan Sri Anwar Musa pada waktu itu, 2020, dan sampai ketika mana dibubarkan, maka gugurlah juga saya sebagai ahli yang dilantik di peringkat Dewan Undangan Negeri. Saya sebutkan dalam tempoh 5 tahun, kita melihat khususnya di Karam Bunai, berbagai perkara dan isu yang sudah kita bawa bangkit, dan sebagian sudah selesai, sebagian belum selesai. Sebagiannya masih perlu untuk kita teruskan perjuangan, sebagiannya kita perlu tengok daripada asal, daripada awal. Perkara-perkara yang kita kena selesaikan untuk tempoh masa yang lama. Dan saya melihat di antara perkara-perkara penting yang saya sudah bawa ke Dewan Undangan Negeri sepanjang tempoh 4 atau 5 tahun, 4 tahun lebih, tidak sampai 5 tahun ini, ada beberapa perkara dalam konteks Karam Bunai ini yang perlu diselesaikan segera. Terutamanya soal pertempatan dan juga hak pemilikan tanah. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, banyak kali benda ini saya sebut di dalam Dewan Undangan Negeri, dalam konteks menyelesaikan hak milik dan juga penentuan pertempatan di kalangan orang kampung, yang saya kira sebahagian kampung di sini sudah berumur lebih daripada 50 tahun. 50 tahun lebih. Dan mereka adalah orang-orang kita, orang-orang tempatan, yang cakap bahasa Melayu, yang cakap Bajau sama, tetapi kedudukan mereka kadang-kadang tidak menentu. Di antaranya juga yang pernah kita bangkitkan adalah soal peniaga-peniaga di gerai-gerai, di tepi-tepi jalan. Saya sebut dalam perjumpaan sebelum ini, sebenarnya masyarakat kita ini suka berniaga. Cuma kadang-kadang berniaga, kena angkat pergi lori, kena angkat pergi di BKK. Berniaga itu terganggu. Ramai kita yang sebenarnya bukan setakat jual air, kuih, muih, buah-buahan. Kena ada tempat-tempat yang secara khususnya untuk semua rakyat kita
yang sebenarnya mereka sangat suka untuk berniaga. Di antara yang disebut oleh saudara Naib Ketua Pemuda PN Sepanggar tadi, saya punya citra yang sangat besar, terutamanya untuk membangunkan sektor pendidikan di Karangbunai ini khususnya. Sekarang ini alhamdulillah, dalam konteks Karangbunai memang institusi pendidikan sebagainya ada di sini. UiTM, UMS, berbagai pusat latihan, IKM, Politeknik, ILP. Ini adalah hak pendidikan. Tetapi perlu ada beberapa komplimen tambahan. Di antaranya tadika-tadika Islam ataupun tadika-tadika untuk memberi masyarakat ruang dengan harga yang sangat murah. Contoh misalnya pusat asuhan tunas Islam pasti. Kita sudah buka di hampir semua taman perumahan. Sebab apa? Sebab kita bagi pilihan. Dan pasti ini bukan untuk kita cari duitnya, cari keuntungan, tapi untuk mendidik anak-anak tuan-tuan, puan-puan yang mungkin tidak ada tempat di prasekolah penuh di tadika perpaduan, kita bagi alternatif. Dan tuan-tuan tengok anak-anak daripada pusat asuhan tunas Islam ini, selepas daripada umur 6 tahun, insya Allah bagi yang Islam, dia sudah boleh baca surah Al-Mulk, dia sudah faham bab-bab sembahyang. Dan kita tahu institusi pendidikan ini, dia boleh mengubah keadaan masyarakat kita. Dalam misi kita bergerak ini, saya sebut di banyak tempat, dalam konteks Perikatan Nasional, kita bawa politik damai dan politik penyelesaian. Lebih lagi dalam konteks Karangbunai ini, pelbagai isu yang besar. Tetapi kita mau kurangkan sudah. Ataupun sebaiknya jangan kita cari musuh. Kita mau cari kawan seramai mungkin. Dan kita mau menyelesaikan masalah masyarakat tanpa menyalahkan orang lain. Kita jangan bawa politik gaduh, politik maki hamun, politik yang merendah-rendahkan orang lain. Tetapi kita pikir masa depan Karangbunai, masa depan Sabah, itu yang lebih besar. Kadang-kadang politik gaduh ini, orang politik gaduh di atas, rakyat cuma tengok, isu asas pun tidak selesai. Sebab bila dapat kuasa, dapat kerajaan, dia lupa sudah tentang rakyat yang mengundinya, yang mereka ini meneruskan pergaduhan, bagaimana untuk mengekal dan mendapatkan kuasa. Saya kira perkara ini kena berubah. Kita kena tengok masa depan kita yang lebih baik, yang lebih sempurna. Sebab itu kita bawa dalam konteks hashtag kita PN Base. Base ini maknanya bersih dan stabil. Kita dalam konteks Perikatan Nasional sangat benci isu rasuah dan salah guna kuasa. Hampir semua ucapan saya sebut benda yang sama. Sebab rasuah, salah guna kuasa, inilah yang nanti akan merugikan rakyat, tapi akan menguntungkan pemimpin. Yang kita tidak mau adalah pemimpin ketika mana dia dipilih menjadi ahli politik, dia berniaga dengan kuasa yang dia ada. Maka akhirnya dia kaya. Rakyat hanya melihat, rakyat akan berada pada tahap yang sedia ada. Dalam konteks Karangbunai, Perikatan Nasional memberi satu iltizam. Kita membawa satu politik yang baik, politik yang mencegah dan tidak sekali akan terlibat dengan perkara-perkara rasuah dan salah guna kuasa. Kita bawa politik damai. Di antara tugas yang paling penting untuk kita meramaikan penyokong Perikatan Nasional ini adalah tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik yang berada di hadapan saya ini. Kalau tuan-tuan tidak bantu, puan-puan tidak bantu, kita hanya mampu berceramah, tapi akhirnya kita tidak ada kesan kemenangan di ujung nanti. Maka saya merayu pada semua yang datang pada malam ini, sampaikan pada ahli keluarga, anak-anak muda di belakang yang ramai, alhamdulillah, sampaikan pada ahli keluarga, ibu bapa, sahabat handai. Kali ini dalam PRU 16, PRU 17, Pilihan Raya Umum Negeri Sabah kali ini, dalam konteks Karangbunai kita mau pacak dan pasak bendera Perikatan Nasional. Boleh? Kita meletakkan iltizam.
Dan insya Allah kita akan berazam untuk buat suatu benda yang sangat baik. Dan saya yakin kita dalam konteks kehidupan kita yang memahami konteks masyarakat keseluruhannya, dengan kerja-kerja yang sudah kita laksanakan bersama sebelum daripada ini dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini, kita tidak mau orang politik yang di hujung-hujung baru dia nampak orang sakit, rumah orang yang mau runtuh. Tadi saya tengok satu TikTok, ada orang politik, dia sudah turun ke longkang. Dia suka longkang tu berapa dalam. Tuan-tuan tengok, dia bilang longkang ni dalam, tiada pihak berkuasa membersihkan. Sekarang baru dia nampak longkang, longkang yang tersumbat. Nah, ini diantara lakunan-lakunan kita. Mudah-mudahan kita tidak mau, kita jauhkan budaya seumpama itu. Saya selalu sebut, kita jauhkan budaya pelakon-pelakon politik, tapi kita mau pemimpin yang amanah, yang integriti, yang menjalankan tugasan masing-masing. Saya kira harapan kami dalam konteks Karambunai, pastilah tuan-tuan, puan-puan, anak muda yang berada di hadapan saya dalam tempoh sebulan lebih ini lebih kurang, maka kita sama-sama menjalankan tugas kita sebagai tukang kempen ke arah kebaikan ini. Kalau ada permusuhan, kita elakkan. Kalau ada provokasi, kita jauhkan. Baiknya kalau ada permusuhan, kita yang menjadi orang tengah, menyelesaikan masalah itu. Maka di antara bendanya, kita adalah menjadi di antara pilihan dalam kalangan, dalam konteks Karambunai ini. Insya Allah, doakan kita bersama-sama boleh berjaya dalam siri-siri kempen dan juga pilihan raya nanti. Dan kita akan meletakkan suatu hasrat membawa Karambunai dan Sabah dalam konteks masa depan yang lebih baik. Terima kasih pada semua yang hadir. Masa dan juga kekuatan tuan-tuan sangat saya hargai. Mudah-mudahan ada masa kita akan bertemu lagi dalam keadaan yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk pemimpin kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kemana kita pergi pastinya mesej kebaikan yang akan dibawa. PN Best, kita sudah sedia maklum di peringkat persekutuan, pastinya best itu kita tarifkan sebagai bersih dan stabil. PN Baik, mesti ada yang baru dengar, mungkin juga Tan Sri pun baru dengar PN Baik. Apakah gagasan baik itu? Kalau boleh saya terjemahkan, baik, B berprinsip, A aman, I ikhlas, dan K konsisten. Baik inilah yang insya Allah kita akan bawakan di Karambunai ini. Dan pastinya hasrat yang berbahagia Datuk Dr. Ali Akbar pada ucapan yang sebelumnya untuk menjadikan Karambunai sebagai role model, benchmark untuk corak kepimpinan di seluruh negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menyerahkan mic kepada Tan Sri, saya ingin, tadi Datuk macam sebut Karambunai, jadi saya kasih lunas apa keinginan Datuk itu. Okey, baik. Karambunai, Karambunai, Karambunai. Tuan-tuan dan puan-puan, tokoh yang kita bawakan, yang kita terbangkan jauh daripada Semenanjung ini bukan biasa-biasa. Ini merupakan bekas panglima perang di Barisan Nasional, disebutlah Barisan Nasional. Barisan Nasional. Saya rasa mungkin ada beberapa siri pilihan raya negeri, pilihan raya kecil. Beliau merupakan General 4-star bagi Barisan Nasional. Jadi hari ini beliau duduk bersama dengan kita untuk membawa satu mesej kebaikan, untuk membawa satu permufakatan dan perpaduan dalam kalangan kita. Walaupun berbeza agama, beza fahaman politik, apa juga perbezaan, kita satukan di bawah satu politik yang baik dan sejahtera. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa. Perikatan! Perikatan! Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam persahabatan, salam ukhuwah kepada semua rakan-rakan yang hadir, saudara pengacara majlis yang saya kasihi lagi hormati, yang berhormat Datuk Ali Akbar Haji Kulasan, Naib Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sabah yang juga selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Sabah, Saudara Rizal selaku Naib Ketua Pemuda Perikatan Nasional kawasan Garam Sepanggar ataupun Parlimen Sepanggar, pimpinan yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para pendukung Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum negeri Sabah yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Dan peluang ini adalah satu peluang yang sangat baik, yang sangat penting, lebih-lebih lagi bagi negeri Sabah, satu-satunya negeri yang saya perhatikan yang rakyatnya mempunyai tahap kesedaran politik yang sangat tinggi. Saya perhatikan dalam perjalanan politik saya yang agak lama, satu daripada keistimewaan rakyat Sabah sejak daripada dulu lagi mempunyai kesedaran politik, mempunyai keinginan untuk menjaga tanggungjawab politik yang sangat tinggi, dan dalam proses itu Sabah telah melalui warna-warni politik yang sangat panjang. Saya bernasib baik tuan-tuan kerana Sabah adalah negeri yang cukup dekat di hati saya. Sebab itulah saya antara satu-satunya orang Kelantan dan jarang-jarang orang Semenanjung yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Ya. Kerana Datuk Seri Panglima itu sudah jelas, itu darjah kebesaran negeri Sabah. Saya rasa kalau rakyat Kelantan yang 1 juta lebih itu, saya seorang sajalah. Pemimpin politik Kelantan ramai, tapi yang membawa gelaran dan memakai gelaran Datuk Seri Panglima hanya saya seorang. Kerana ada sejarah yang panjang di antara saya dengan Sabah. Untuk makluman tuan-tuan, saya mula-mula datang ke Sabah secara lebih kata rasminya 47 tahun dahulu. Barangkali waktu itu saudara Arizal belum dilahirkan. Saya sudah menyeberang lautan Cina Selatan, datang ke Sabah, dan sahabat saya yang terawal waktu itu adalah yang amat berhormat Datuk Haji Jinor. Tahun 78 saya datang ke Sabah sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa. Saya datang ke Tuaran membuat program khidmat siswa, program untuk membangunkan kampung di Tuaran yang waktu itu yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jinor adalah ADO, ataupun dia panggil ADO dalam bahasa Melayu apa? Penolong Pegawai Daerah Tuaran. Dia belum lagi terlibat dengan politik. Saya sudah berpolitik, politik pelajar, Presiden Persatuan Mahasiswa pada ketika itu. Datuk Haji Ji adalah ADO dan dia menjadi pegawai yang in charge projek
khidmat siswa itu, dan dia bawa projek itu ke Tuaran kerana Tuaran itu kampung dia. Ya. Dan waktu itu saya dengan Datuk Si Haji Ji mula kenalan, menjadi sahabat. Kemudian lebih kurang 10 tahun kemudian saya datang balik sebagai wakil rakyat. Datang sebagai wakil rakyat. Dan 3 tahun kemudian datang lagi bersama dengan almarhum Tun Ghaffar Baba untuk membawa UMNO ke Sabah. Dan antara orang yang kita lantik menjadi pengurusi penaja UMNO bahagian ketika itu adalah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dan berkawanlah kami sampai sekarang. Dan sejak itu ramailah kawan-kawan saya di Sabah. Lebih-lebih lagi kemudiannya saya jadi menteri. Saya menjadi Menteri Belia dan Sukan, yang ada saham membesarkan kompleks sukan Likas. Lepas itu saya menjadi Menteri Luar Bandar, yang saya pergi ke segenap pelosok negeri Sabah ini. Jalan daripada Kimanis pergi ke Sipitang itu saya yang akan luluskan. Program membuat pembangunan sampai ke Pulau Bumbung. Saya pergi sampai ke Pulau Banggi. Saya pergi ke daerah Tenom, sampai ke kampung Suka Menanti, sampai di hujung kampung baru jumpa. Saya lah yang meluluskan bekalan air dan bekalan elektrik di situ, termasuk menolong orang-orang di situ, kelompok saudara-saudara kita yang beragama Kristian nak membesarkan gereja mereka di situ. Saya lah yang pergi jumpa Perdana Menteri, memperlakukan supaya dibantu orang-orang Kristian di situ yang mau membesarkan gerejanya. Banyaklah sejarah-sejarah saya waktu jadi Menteri Luar Bandar. Kemudiannya saya menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, kemudian menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia 2 tahun lepas. Sehinggalah kepada pilihan raya negeri yang lalu, di mana saya adalah penyelaras kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, dan saya jugalah waktu itu Setiausaha Agong Barisan Nasional. Saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan yang barangkali orang tak tahu ataupun terlupa. Parti Perikatan Nasional ini dan bendera ini dan logo ini pertama kali dilahirkan dan digunakan bukan di Kelantan, bukan di Johor, bukan di Selangor, bukan di wilayah Persekutuan. Logo ini, nama ini, parti ini mula-mula sekali dilahir dan digunakan dalam pilihan raya di negeri Sabah. Dan saya berterima kasih kepada rakyat negeri Sabah. Walaupun ketika itu logo ini baru, kita takut, kita bimbang, orang kampung tak ngerti nak baca. Logo ini belum dikenali. Kita was-was waktu kita berbincang. Barisan Nasional was-was, Barisan Nasional guna lacing. Tapi rakan kita, parti-parti komponen yang lain, guna Perikatan Nasional. Bila bawa kepada rakyat Sabah, jumlah kerusi Perikatan Nasional lebih tinggi daripada Barisan Nasional. Maknanya Perikatan Nasional ini mula-mula lulus ujiannya adalah dengan mandat rakyat-rakyat di Sabah. Barulah dia dibawa balik ke Semenanjung. Kerana sebelum itu kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin tidak ada nama. Dia ada nama Bersatu UMNO
MCA, MIC, tak ada nama. Saya boleh sebut ini kerana saya terlibat. Saya dalam Jemaah Menteri, saya dalam Majlis Tertinggi, saya Setiausaha Agung, Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Setiausaha Agung Muafakat Nasional, termasuk dalam kerajaan sebagai Menteri Kanan ketika itu. Jadi kalau nak dikatakan Perikatan Nasional itu lahir mula dilahirkan dan teruji politiknya orang yang mula-mula bagi endorsement, yang mula-mula bagi mandat, mula-mula bagi kepercayaan, mula-mula bagi keyakinan kepada Perikatan Nasional adalah orang Sabah. Terima kasih kepada rakyat Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam negara kita ini banyak parti politik. Banyak parti politik. Lebih-lebih lagi di Sabah, lagi banyak parti politiknya, yang semua terwujud atas kehendak rakyat Sabah. Ada yang dipanggil lokal, ada yang panggil nasional. Sebenarnya kalau nasional, lokal lah juga. Kalau nasional, artinya lokal. Kalau nasional, artinya ada di mengata-ngata. Otoritik lah, lokal. Macam parti warisan. Cuma bezanya warisan dilahirkan di Sabah. Dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh Datuk Seri Safi'i, sahabat saya. Dia itu daripada mana? Daripada UMNO dan Barisan Nasional. Nasional. Sahabat saya, isterinya orang mana? Orang Kedah. Menantunya orang mana? Orang Sarawak. Cucunya orang mana? Satu menantunya orang Kelantan. Datuk Seri Safi'i Abdal nasional. Macam juga dengan Perikatan Nasional, bukan lokal. Kita maaf nak cerita soal nasional lokal. Saya tak kisah sangat soal nasional dan lokal ni, ya. Tapi yang saya gembiranya, Perikatan Nasional ni yang pentingnya sudah pun diterima oleh orang Sabah. Itu yang saya gembira. Kenapa? Saya kata besar maknanya bila orang Sabah yang bagi dopimang, sebab orang Sabah ini bijak berpolitik. Saya lah tuan-tuan yang menjadi saksi, menyaksikan sejarah kebijaksanaan orang Sabah berpolitik. Saya mula-mula terlibat politik di Sabah bersama Tun Mustafa, bersama Tun Sakaran Tandai. Tun Sakaran menteri di pusat, saya menteri di pusat. Saya datang dengan Tun Ghaffar, bantu Tun Ghaffar wujudkan UMNO di Sabah, berunding dengan Tun Mustafa. Panjang lama tuan-tuan sejarah politik saya. Sebelum daripada rakan-rakan yang ada ini, sampailah sekarang saya dapat menyaksikan bagaimana kebijaksanaan orang Sabah dalam menilai politik. Sebab itu orang Sabah, dia tidak takut dalam membuat keputusan politik. Nekat orang Sabah. Terutama apabila berlaku perkara yang tidak betul, orang Sabah tidak takut untuk membuat keputusan. Sejarah telah menyatakan di Sabah ini, rakyat mengangkat, rakyat berani menjatuhkan. Tengok dalam sejarah Sabah, kehebatan rakyat, orang yang sama. Bagaimana USNO naik dan turun, berjaya naik dan turun, termasuk UMNO, Barisan Nasional naik dan turun. Rakyat mana? Rakyat yang sama. Ini menandakan kematangan yang tinggi rakyat Sabah. Sebab itu saya tidak pernah bimbang soal kebijaksanaan rakyat dalam membuat keputusan. Pemimpin politik datang, kadang-kadang dia tukar lagu. Hari ini dia bawa lagu itu, besok dia buat lagu ini. Kadang-kadang dia dendangkan lagu nak tutup kesalahan dia sendiri. Yang salah bukan rakyat,
Yang salah bukan parti. Yang salah ini individu yang tidak bertanggungjawab. Tapi kita tak nak. Medan kita tak nak tulis pada siapa. Serah pada rakyat. Tak payah bila ada ceramah memburukkan orang. Rakyat sudah lebih tahu. Soal nak memburukkan siapa sebab itu bukan pendekatan Perikatan Nasional. InsyaAllah. Kalau saya kata Perikatan Nasional ni satu lagi istimewanya, selain dia lahir di Sabah, dia hanya jadi parti yang berkhidmat. Tapi Perikatan Nasional jadi sejarah ditikam orang. Perikatan Nasional tidak membelakangi rakyat dalam sejarah dia. Pertama, dia tidak panjang usia kerana orang belok di dalam. Tak payah sebut siapa, sejarah semua dah tahu. Naik dengan pelampung Perikatan Nasional pada jalan, Perikatan Nasional ditinggalkan. Apa nak buat? Waktu Perikatan Nasional jadi kerajaan, lepas 2 minggu jadi kerajaan, datang COVID. Ini hanyalah kerajaan COVID. Bila lepas COVID, kita sekarang balik mandat pada rakyat, buat pilihan raya pun rakyat undi dan menang. Gabungan Perikatan Nasional di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia. Waktu Datuk Seri Ismail Sabri bubarkan Parlimen. Perikatan Nasional menang banyak. Parti yang terbesar dipilih oleh rakyat adalah komponen Perikatan Nasional yang Parti PAS. Sampai sekarang, parti terbesar di Parlimen adalah Parti PAS, komponen Perikatan Nasional. Tapi separuh jalan, anggotanya lari jatuh. Jadi Perikatan Nasional tidak ada buat benda yang buruk pada rakyat. Kebetulan kita pun perintah tak ada lama. Perintah waktu darurat, perintah waktu COVID. Rakyat beri mandat, kita menang. Orang dalam pula lari menjatuhkan kita. Tetapi rakyat tiap-tiap kali pilihan raya, kau perhatikan. Sampailah pilihan raya umum baru ini, Barisan di Perikatan Nasional tetap menjadi pilihan rakyat. Di mana-mana pun Perikatan Nasional tetap disokong oleh rakyat. Antaranya ialah kita disokong oleh orang-orang yang dulunya berada dalam parti lain, tapi tidak suka dengan apa yang berlaku dalam parti tersebut, maka parti tersebut ditinggalkan. Sebab itu kita tengok dalam Perikatan Nasional, itu datang daripada kawan-kawan kita juga. Alhamdulillah, Perikatan Nasional ini pun terbentuk sewaktu dikatakan berlaku salah guna kuasa yang besar 1MDB. Maka Tan Sri Muhyiddin yang jadi timbalan Barisan Nasional menegur. Maka berlaku pertelingkahan dalaman. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya dipecat. Lalu tertubuhlah Bersatu. Kemudian Bersatu berbaik balik dengan UMNO yang pecat dia. Saya orang yang rundingkan. Tan Sri Muhyiddin kena pecat pun, saya lah juru cakap memecat dia sebagai ahli majlis tertinggi. Tapi lepas tu kita lupakan semua. Kita fikir kalau nak merintah negara, hendaklah kita bersatu padu. Jangan kita berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, kita lemah. Dan dalam negara kita ini, kita berbagai kaum, kita berbagai agama. Rakyat nak tumpang senang daripada kerajaan yang baik. Rakyat ni tak kira rakyat kaum apa, agama apa, hasratnya satu, sama, nak kerajaan yang baik. Maka bagi kerajaan yang baik ialah kerajaan yang dapat menjaga semua kaum, dapat menghormati semua agama. Jangan jadi kerajaan yang kuat maki orang, buka mulut dia bohong. Sebab kalau buka mulut bohong, bila jadi kerajaan yang janji tak buat. Ini yang jadi masalah rakyat. Rakyat ni jujur, rakyat ni ikhlas. Tiap-tiap kali pergi mundi dengan niat yang baik.
semua Barisan Nasional. Sebab lama sangat dalam Barisan Nasional. Parti saya Barisan Nasional dulu besar, sekarang jadi kecil sebab rakyat tinggalkan. Di Kelantan kosong kerusi, di Terengganu kosong kerusi, di Kedah kosong kerusi, di Perlis kosong kerusi, di Melaka kosong kerusi. Tak pernah berlaku begitu. Barisan Nasional dulu hebat, termasuk orang Sabah, ramai sokong. Tapi sekarang semua ramai lari. Apa nak buat? Saya tak nak mengata pada parti lama saya. Saya pagi tadi pun pergi minum kopi pagi, breakfast dengan Dato' Yaakob Khan. Sahabat baik saya, sangat-sangat baik sampai sekarang. Macam dia beradik. Dan saya kata pada Yaakob, Dato' Yaakob tadi, Kob, saya kesian kamu. Kalau kamu tak menang bukan kerana kamu tak baik. Kerana masalah orang di atas tak baik dengan kamu sekali hanyut. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu akhirnya bukan soal mati tuan-tuan, soal orang yang memimpin. Sebab tu kita nak kena cari orang yang bagus, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang tidak resi, orang yang pandai menghormati orang semua kaum, semua agama. Sebab tu kita nak Datuk Dr. Ali Akbar ni jadi wakil rakyat. Saya di Sabah ramai kawan, daripada yang muda sampai tak berapa muda. Bila saya jumpa je, kalau buka telefon saya tu, pada besok saya nak pergi ke Tawau, orang UMNO minta nak jumpa saya. Tadi saya jumpa kawan-kawan yang datang daripada Sandakan. Saya tanya dia satu soalan. Agak-agaknya kita di Sabah ni nak mengundi parti apa? Kebanyakan jawapan yang saya dapat, kami tak kisah sangat parti apa. Kami nak calon-calon yang baik-baik. Satu tuan-tuan, Perikatan Nasional kita tak perlu nak tadi semua 73 kursi. Perikatan Nasional mungkin akan bertanding mungkin dalam 40 kursi, 39 kursi. Kita duduk, kita runding baik-baik. Ya, kita tak pakai dah. Kalau yang lama-lama pun, kalau dah tak betul, yang lama-lama pun drop lah. Jangan bergantung pada lama saja tapi PL tak baik. Kita nak yang baik-baik. Calon Perikatan Nasional sebagian besarnya akan jadi calon buat pertama kali. Banyak orang muda, banyak orang baru. Sebab kita nak pastikan dia bersih daripada amalan-amalan tak baik sebelumnya. Sebab kita malu daripada rakyat. Kita pemimpin ni malu pada rakyat. Cakap pada kau-kau, akhirnya lepas pilihan raya balik pada perangai tak baik. Time pilihan raya cakap baik, lepas tu rasuah. Sebelum pilihan raya cakap nak bangunkan Sabah, nak minta projek, dapat projek sakau. Saya lalui tuan-tuan. Saya jadi menteri pernah luluskan projek-projek tertentu. Saya tak nak pergi detail, saya tak nak jadi peribadi. Kalau tak lama Sabah, saya tak luluskan sebesar itu untuk Kelantan. Saya luluskan besar untuk Sabah. Sampai time pelaksanaan tak dilaksanakan dengan baik. Sebab apa? Sebab berjalan dengan projek-projek sekali jual. Ini masalah dia tuan-tuan. Rakyat Sabah dah jemu dengan pemimpin-pemimpin yang macam ini. Saya boleh baca jenuk nanti rakyat Sabah. Bosan. Masalah ni tuan-tuan, perumpamaan patut orang lama-lama dia kata, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau nak cari wakil rakyat diundi, pertama elok, kedua pandai. Saya ulang, kalau mencari tempat mandi, pertama
sebagai pensyarah, sudah tentulah elok. Kalau tak elok, tak jadi pensyarah. Ya. Latar belakang akademik elok, latar belakang khidmat elok. Waktu nak lantik, adun dilantik, tuan-tuan, malam itu perundingan berlaku dalam bilik saya di Hotel Magellan. Sebab sebelum pilihan raya, saya bolehlah buka cerita. Pas waktu tu nak tanding juga pilihan raya lepas. Kita beritahu pada PAS, tak payah tanding lah. Lalu kita sebut, kalau PAS tak bertanding, kita cadang, kalau kita menang banyak, satu adun dilantik, kita beri pada PAS. Jadi PAS ni jenis parti yang tak berebut. PAS ni jenis parti yang tidak, orang kata pulun, mabuk kuasa. Bukti di Sabah ni tuan-tuan, PAS dah 39 tahun, lebih lama pada UMNO datang ke Sabah. PAS di sini dah 39 tahun. Ya, lebih awal daripada Barisan Nasional. Tapi tak bunyi PAS di Sabah buat masalah. Sebab PAS ni dah dilatih untuk berkhidmat, untuk berdakwah, untuk tarbiyah, tak berbut-berbut. Jadi pilihan raya lepas, PAS tak tanding. Lalu kita cadang, kalau menang, kita nak beri kursi dilantik. Malam itu bila dah bilang BN jatuh nombor 2. Logo Perikatan Nasional daripada bersatu dapat kursi paling banyak. Tapi BN waktu tu nak juga jadi ketua menteri. Saya kata, macam mana kita nak Ronde jadi ketua menteri? Kita menang sikit. Itulah Ronde kata kena terima lah bagi Haji Ji jadi ketua menteri. Jawatan ketua menteri itu tuan-tuan asalnya memang ditawarkan pada UMNO sebelum pilihan raya. Saya terlibat dalam perundingan itu, tapi UMNO tangguh. Sekali nak Musa, sekali nak Pung, sekali nak Musa, sekali nak Pung. Akhirnya tidak kedua-dua. Ya, tunggu lepas pilihan raya. Kalau lepas pilihan raya agaknya menang banyak. Tiba-tiba lepas pilihan raya ditakdirkan Allah, BN lebih sedikit kursinya, tak sebanyak bersatu. Lalu bincang kena bagilah kepada Haji Ji. Maka waktu itu daripada Barisan Nasional duk runde-runde nak ambil jawatan nombor 2 dan kementerian apa runde-runde itu, dan keluarlah tajuk adun dilantik. Maka kursi adun dilantik itu pun UMNO nak ambil. Saya UMNO waktu tu, saya kata tak boleh, pegang pada janji, jangan tak mak. Itu dah janji dengan PAS. Mereka cerita alhamdulillah ada rezeki Datuk Ali, dan Datuk Ali jadi adun dilantik. Dan saya kena ucap tahniah pada dia. Kerana Datuk Ali telah set satu standard yang luar biasa. Kerana bila dia jadi adun dalam kerajaan berkonak. Yang ketua menteri menang atas nama Perikatan Nasional, akhirnya jadi JRS. UMNO, BN sudah tarik keluar. Jadi apa pendirian Datuk Dr. Ali waktu itu? Sebahagian dah lari meninggalkan kerajaan, tapi Datuk Dr. Ali ambil sikap menggunakan kebijaksanaan, tak mendahulukan politik, terus memberi sokongan pada kerajaan sampai Dewan Negeri dibubarkan. Datuk Dr. Ali tetap menghormati tanggungjawab dia sebagai adun dilantik. Ini ujian. Orang ni diuji tuan-tuan bila dapat pangkat. Tak dapat pangkat tu lah dia mula gila dia punya otak. Datuk Ali telah tunjukkan bila dia dilantik, dia mendahulukan amanah. Dia terus berkhidmat. Dia tidak jadi bawa masalah pada kerajaan negeri. Dia terus kekalkan hubungan yang baik. Baik dengan bersatu, baik dengan kerajaan yang keluar daripada bersatu. Saya menjadi saksi. Saya bawa dia pergi jumpa dengan Haji Ji di rumah Ketua Menteri, berunding, bincang, dan terus
cakap akan turun bekerjasama dengan TRS sebab tak nak membelakangkan amanah yang rakyat berikan sebagai adun dilantik. Sebab itu tuan-tuan, walaupun Datuk Dr. Ali hanya adun dilantik, walaupun dia datang daripada parti PAS, Tuan Yang terutama menganugerahkan dia gelaran Datuk. Datuk Dr. Macam mana seorang yang hanya ada satu kerusi dalam Dewan mendapat penghormatan TYT, kepercayaan pada kerajaan negeri kerana tunjukkan contoh teladan yang baik. Ini ujiannya Datuk Ali dah lalu. Ini yang saya kata, nak ambil pemimpin, pertama elok, keduanya pandai. Termasuklah pandai dalam membuat keputusan. Kena pula ada PhD, lagilah jelas pandainya. Yang tak tahan ni tak berapa pandai, tunjuk memandai-mandai. Sekolah pun tak sampai ke mana, bercakap besar macam ada double PhD. Akhirnya bila pikul tanggungjawab, tak terpikul dengan cara yang baik. Sebab tu kita syukur, kita bangga Datuk Dr. Ali Akbar lulus dalam ujian ini, ujian kepimpinan. Sebagai yang saya kata tadi, elok dan pandai. Maka sudah tentulah dia tak boleh selama-lamanya menjadi adun yang dilantik. Orang yang elok, orang yang pandai, orang yang baik, kita harap rakyat beri dokongan, nobatkan dia sebagai ahli Dewan Negeri yang dipilih oleh rakyat. Ini mesej yang saya nak sampaikan. Sayang dan rugi kita kerana pemimpin yang elok, pemimpin yang pandai ini bukan mudah ditemui. Banyak yang gagal bila berhadapan dengan ujian, apalagi pangkat, kedudukan dan jabatan. Sebab itu peranan Datuk Dr. Ali dalam negeri Sabah ke hadapan sangatlah besar. Sangatlah besar. Kerana ini adalah antara, saya yakin, daripada calon-calon yang banyak-banyak bertanding, ini adalah calon nombor 1 yang cukup ada syarat. Sebab itu walaupun belum resmi jadi calon, awal-awal lagi dia diterima dengan baik. Sebab di sini dulu asalnya pun Bersatu pun nak letak calon juga. Ya, betul. Ya? Tapi kerana orang yang baik, Bersatu beri laluan supaya kita mencalonkan Datuk Dr. Ali. Saya kena ucap terima kasih kepada Bersatu sepanggar ini. Walaupun belum sah lagi jadi calon, tapi sekurang-kurangnya sudah ada persahapaman sesama kita, tak berebut, tak berbalak. Itu penting. Kemudian kita pula dalam parti PAS ada peraturan pula. Kalau dah disetujui jadi calon, kita kena angkat pula kepada Dewan Syura. Dalam PAS ada kaedah pula. Dalam Syura dia tapir dulu. Kalau sembayang, tak sembayang tak boleh jadi calon. Kalau kuat makan rasuah, dia tak boleh bagi jadi calon. Ya. Kalau berjudi, suka berjudi, tak boleh jadi calon. Kalau tak amanah, tak boleh jadi calon. Kalau tak disangkal, tak boleh jadi calon. Jadi calon kita angkat, Dewan Syura pula putuskan. InsyaAllah 5 hari bulan. 5 hari bulan, Dewan Syura akan timbangkan orang-orang yang kita nak suruh jadi calon mewakili Perikatan Nasional ni. Kemudian 8 hari bulan Jawatankuasa Pusat bermesyuarat, baru kita endorse di situ. Dan insyaAllah 9 hari bulan baru kita umum Perikatan Nasional. Tapi kena isi borang dengan betul dan diterima pula SPR 15 hari bulan. 15 hari bulan baru sah jadi calon, tak jadi calon. Jadi proses yang panjang ni tuan-tuan, kita nak pastikan calon yang sedang kita cadang ini mestilah
mendokong cita rasa rakyat Karangpunai. Jangan rakyat Karangpunai nak macam lain, kita bawa calon macam lain. Karangpunai nak calon yang tak rasuah, kita ambil orang yang rasuah. Karangpunai nak calon orang yang beriman, kita tak nak ambil orang yang beriman. Karangpunai nak ambil orang yang baik, kita tak nak ambil yang baik. Jadi kita mesti menjaga denyut nadi rakyat di Karangpunai ini. Sebab akhirnya inilah namanya proses demokrasi yang baik. Government of the people, by the people, for the people. Kerajaan yang kita nak bentuk ni, kerajaan yang mesti datang daripada rakyat. Government of the people, by the people. Jadi tuan-tuan kena pekah. For the people, kembali berkhidmat kepada rakyat. Inilah kita berhimpun pada malam ini. Alhamdulillah. Kalau di Kelantan jauh lagi nak pilihan raya, tak ada nak himpun selama main ini. Tuan-tuan sahabat ini di Karangpunai nampaknya hebat pada Kelantan ni. Tak kau wanita hanya dia baru ceramah kelompok, belum lagi ceramah perdana. Ini adalah kerana Perikatan Nasional yang dilahir dan diuji dan lulus di Sabah, kemudian dibetray, ditinggalkan oleh sebahagian pemimpin Sabah, kerana mandat ini mandat rakyat Sabah. Pilihan raya yang lalu, Perikatan Nasional tidak lari, kita datang balik ke Sabah untuk mendukung cita-cita rakyat Sabah. Sebab itu dasar. Yang penting parti ini tuan-tuan dasar. Bukan saja pemimpinnya mesti elok dan pandai. Dasarnya kena sesuai dengan rakyat dan negara kita. Macam saya katakan tadi, barang siapa nak memimpin negara ini, tidak boleh fanatik, tidak boleh perkauman, tidak boleh amal politik bergaduh, berpecah belah. Kita mesti menjadi politik menyeru kepada penyatuan dan perpaduan. Politik yang mengamalkan nilai-nilai yang baik lagi mulia. Apalagi bagi pemimpin-pemimpin beragama Islam, hendaklah ingat, Islam melarang keras, menggunakan perkataan tak baik pada orang lain. Islam melarang keras memfitnah. Islam melarang keras perkauman. Islam menganjurkan menghormati agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita, bagi rakyat kita agama mereka. Kita beribadat cara kita, kena izinkan mereka beribadat cara mereka. Tapi silaturahim kena jaga, saling hormat. Lagi kau Rasulullah, orang bukan Islam yang dah mati, jenazah lalu depan dia, Rasulullah berhenti memberikan penghormatan. Yang bukan Islam dah mati pun Nabi hormat, apa lagi bukan Islam yang hidup. Begitu juga kita banyak kaum, jangan saya ada satu kaum kita benci satu sama lain. Sekali lagi, Islam melarang membenci kaum antara kaum. Nabi membuat penegasan, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada golongan kami orang yang menyuruh atas nama perkauman. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan daripada golongan kami orang yang berperang atas dasar perkauman. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang mati kerana perkauman. Sebab itu negara kita jadi negara berbagai kaum. Sebab majoritinya Islam. Islam boleh terima berbagai kaum. Islam boleh terima amalan berbagai agama. Maka parti dengan dasar yang begini sahaja boleh bawa kemakmuran dalam negara kita. Apalagi di Sabah ini. Tuan-tuan, saya ni berjalan banyak seluruh dunia. Dalam Malaysia ni tak saya kira lah. Mungkin tuan-tuan orang Sabah tak terasa. Saya yang bukan orang Sabah terasa. Sabah ini
rahmat besar untuk Malaysia. Datuk Ali selalu kata, Sabah for Malaysia. Kita nak Sabah memimpin Malaysia. Satu hari orang Sabah jadi Perdana Menteri Malaysia. Jangan Sabah, orang Sabah akhirnya duduk di Sabah saja. Tak boleh. Orang Sabah kena jadi orang Malaysia. Orang Sabah bukan hanya untuk pimpin Sabah. Orang Sabah layak dan boleh pimpin Malaysia. Ini dasarnya kita kena faham. Sebab tu saya sentiasa merasakan apabila pemimpin terdahulu terbuka pintu hati buat referendum, Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia, itu adalah satu rahmat yang besar untuk tanah Melayu. Tuan-tuan, Sabah bumi yang besar. Tak ada satu negeri di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak ini negeri yang secantik Sabah. Tuan-tuan pergilah ke mana pun di Sabah ini. Tuan-tuan pergi ke Kudat, Kudat cantik. Tuan-tuan pergi ke Kundasan, Kundasan cantik. Tuan-tuan tengok di KK, di Likas, Likas cantik. Tuan-tuan pergi ke Sempurna, Sempurna cantik. Tuan-tuan pergi ke Tenok, Tenok cantik. Tuan-tuan pergi ke Pensangan, Pensangan cantik. Tuan-tuan pergi ke Kota Belud, Kota Belud cantik. Ini pemberian Allah yang besar terhadap Sabah. Maka kita kena jaga Sabah dengan politik yang baik, dengan pemimpin yang baik. Barulah negeri ini menjadi negeri Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Negeri yang aman, sejahtera dan baik mendapat kerajaan Allah. Sebab di sini ada segala-galanya. Buminya subur, kekayaan di laut dan di darat. Rakyatnya sangat-sangat rajin. Kita mau lihat di Sabah ini termasuk, insyaAllah tuan-tuan, tahun depan pilihan raya umum. Sekarang ini rakyat bersama Perikatan Nasional. Tak apa walaupun jadi pembangkang, rakyat bersama kita. Pilihan raya umum tahun depan, insyaAllah Perikatan Nasional menjadi kerajaan di pusat. Ini azab kita. Kalau tuan-tuan ada wakil rakyat di Sabah daripada Perikatan Nasional, tuan-tuan adalah pemimpin-pemimpin menanti. Mudah-mudahan rakyat kuat bersama Perikatan Nasional. Maka kita harap kerajaan Perikatan Nasional di pusat, bila dapat balik mandat, dapat pemimpin yang baik, kita perlu memperkenalkan dasar yang baru lebih baik untuk Sabah. Sabah mesti diperkayakan. Sabah, anak-anak mudanya mesti diwujudkan peluang-peluang pekerjaan yang memperkayakan rakyat Sabah. Sebab tidak ada apa yang kurangnya pada Sabah ini. Rakyatnya rajin, buminya subur, tanahnya luas, jauh lebih subur daripada negeri lain, jauh lebih baik pada negeri lain, jauh lebih besar pada negeri lain. Rakyatnya terkenal lebih rajin daripada negeri lain. Tidak ada sebab untuk Sabah untuk berada di belakang. Ada seorang kata, oh Sabah kena tiru Sarawak. Tak timbul soal Sabah tiru Sarawak atau tiru mana-mana. Sabah adalah Sabah. Malah Sabah boleh lebih baik daripada Sarawak sendiri. Sebab itu kita nak sah pimpinan 73 orang adun yang mempunyai karisma, yang mempunyai latar belakang yang bagus, dan pemimpin yang lain hanya boleh dilahirkan oleh Tuhan. Sampai hari mengundi, kalau kita membelakangkan tanggungjawab kita kerana sogokan-sogokan, kerana ugutan-ugutan atau perkara-perkara lain, kita membelakangkan tanggungjawab memilih pemimpin yang baik, maka kita jugalah akhirnya yang menanggung akibat. Maka biarlah Karambunai ini berada di saf hadapan untuk mengangkat seorang wakil rakyat yang mempunyai kaliber yang tinggi, yang akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, boleh memimpin Karambunai, boleh memimpin negeri, hatta bertaraf boleh menjadi pemimpin nasional.
bukan sekadar salah. Oh salah. Dan hari inilah kita bermula nak melahirkan pemimpin. Saya lahir jadi pemimpin waktu umur 29 tahun jadi wakil rakyat. Jadinya Anwar Musa seperti hari ini kerana orang Ketereh mengangkat saya waktu saya kerdil muda umur 29 tahun. Kerana rakyat Ketereh mengangkat saya, maka jadilah saya seperti sekarang. Boleh berjuang, boleh bertindak. Ditakdirkan Allah memegang beberapa portfolio, termasuklah dapat bersama-sama dengan kawan-kawan di Sabah. Tuan-tuan, saya 4 kementerian, 5 Perdana Menteri. Saya tak dapat ambil apa pun dari Sabah. Ada setengah-setengah kawan saya datang ke Sabah, sekurang-kurang dapat isteri. Saya tak dapat pun isteri orang Sabah. Ada yang dapat balak, ada yang dapat tanah, ada yang dapat projek, ada yang dapat kontrak. Semua ketua menteri dan TYT masih hidup. Tanya mereka, tanya TYT Datuk Johar, tanya TYT yang lain, sampailah pada TYT sekarang. Semua CM masih hidup. Cuba tanya CM, baik Saleh Keruah ke, baik Osu Sukam ke, baik Syafi'i Abdal ke, sampailah ke Haji Ji. Pernahkah tidak manusia bernama Anwar Musa ni, yang banyak juga berjasa di Sabah, pernah datang minta seinci tanah ataupun sebatang pala? Tapi saya bangga. Saya ambil satu saja pada Sabah, pangkat Datuk Seri Panglima. Itu saja yang saya ambil. Walaupun saya orang Kelantan, saya bangga melihat Sabah. Saya bangga melihat rakyat Sabah yang begitu kali tinggi kesedaran politik. Maka marilah kita mulakan. Lihat, ada 32 parti yang nak bertanding. Mana-mana parti yang dah ada rekod buruk letak itu. Mungkin akan ada 400 orang yang akan jadi calon. Mungkin lebih. 73 kursi. Satu kursi mungkin sampai 10 orang. Akan ada 730 yang nak jadi calon. Tuan-tuan nak pilih 73 saja. Ambil 73 yang terbaik saja untuk Sabah. Walaupun ramai yang ada nanti untuk supaya akhirnya yang menang itu biarlah rakyat. Jangan beri menang kepada wakil rakyat. Beri kemenangan pada rakyat. Rakyat menang bila dapat wakil rakyat yang baik. Rakyat menang bila dapat wakil rakyat yang beriman, beragama, berakhlak, serta menjaga amanah rakyat, tidak buat kelaku yang tidak baik, cakap lain dan buat lain. Saya yakin kalau Brunei akan menjadi pelopor di saf hadapan sekali memperbaikkan wakil rakyat yang terbaik. Begitulah tuan-tuan, inilah ceramah saya yang pertama di luar daripada Barisan Nasional. Selama-lamanya saya bicara atas nama UMNO dan Barisan Nasional. Malam ini ceramah saya yang pertama. Jadi tak bolehlah panjang-panjang saya. Dan saya harap ceramah saya tidak mengata kepada sesiapa. Kalau ada tersasul juga di mana-mana, maafkan saya. Semuanya adalah kawan. Dan dalam politik apalagi di Sabah, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Let us be friend to all, enemy with none. Biarlah jadi kawan kepada semua. Kita jangan bermusuh dengan sesiapa. Ya. Selepas perang raya, kita belum tahu lagi bagaimana rupa bentuk kerajaan Sabah. Jadi berpada-pada, orang kata benci jangan terlalu melata. Sayang biarlah bertumpuk, tapi benci jangan melata. InsyaAllah sebagai pengarah pilihan raya yang mewakili pimpinan pusat serta rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional Pusat, saya mengucapkan terima kasih kepada semua jentera di UDM dan markas-markas yang telah bersukarela untuk membantu kita menghadapi pilihan raya ini. Awal-awal lagi saya berikan kepada anda. Terima kasih yang khusus kepada kaum ibu dan kaum wanita. Kaum wanita amat penting dalam pilihan raya. Kaum wanita adalah menjadi pelopor. Doa-doa yang paling berkat adalah doa para ibu daripada kaum wanita. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah agar kita mendapat mimpi yang baik. Dan juga secara khusus terima kasih kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini
lagi muda usianya, lagi besar sahamnya dalam keluarga. Pemegang taruh terbesar, pemegang saham terbesar adalah anak-anak muda. Kalau macam saya, umur 69, mungkin dah 3 tahun lagi saja saham. 72, kali ku umur ayah saya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dividen boleh saya ambil hanya 3 tahun. Tapi kalau anak-anak muda umur 18, ada 30-40 tahun ke depan, mereka adalah pemegang saham terbesar. Biarlah mereka mendapat salah yang baik. Biarlah mereka mendapat pemimpin yang baik. Cukup berpada benda yang lalu, yang dah silap, biarkan. Yang dah lepas, kita maafkan. Mari kita pandang ke hadapan. Satu padukan rakyat. Bulatkan tekad, bulatkan keazaman. Faiza azabta, fatawakkal ala Allah. Kita duduk dan kita merancang. Dan kita harap Allah sebaik-baik perancang akan membantu dan menolong kita. Biarlah kemenangan ini, kemenangan rakyat Sabah, semua agama, semua kaum, semua suku, semua adat resam, semua sekali. Kita harap biarlah kemenangan ini adalah kemenangan bagi kita semua. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional. Salam Bunai, kasih jadi. Salam Bunai, kasih jadi. Salam Bunai, kasih jadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.